Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dedok Main Channel. Dalam video ni saya akan tunjukkan kepada anda semua cara bayar bil internet Yes Malaysia. Jadi kalau anda tengok ni, saya dah install aplikasi My Yes. Jadi buka aplikasi My Yes. Saya dah pun daftar internet Yes yang mana saya buat video sebelum ni. Saya ambil package RM58 yang disertakan sekali dengan modem MiFi ZTE U30A. Jadi saya punya bil telefon dah pun terpapar di dalam aplikasi My Yes. So kita boleh buat bayaran dengan menekan button Pay Bill. Okey, saya punya bil sekarang ni termasuk dengan cukai. Dia jadi RM61.50. Jadi ada pilihan lah. Kita boleh terbayar pay outstanding amount ataupun kita boleh masukkan any amount. Kalau kita pilih pay any amount, saya akan bayar penuh, jadi saya ambil pay outstanding amount. Okey, kemudian ada payment type. Payment type kita boleh pilih jenis ataupun kaedah pembayaran. Dia ada e-wallet, kredit debit card dan juga online banking FPX. Untuk e-wallet, dia bagi 3 pilihan e-wallet. Waktu saya buat video ni, dia bagi 3 ni sahajalah: GrabPay, ShopeePay dan Touch and Go e-wallet. Sekiranya anda nak guna e-wallet, anda hanya boleh guna 3 kaedah ni sahaja. Kemudian pilihan kedua, kita ada kredit debit card, yang mana kita kena masukkan dulu maklumat kad debit ataupun kad kredit ke dalam app ni. Dan yang ketiga, melalui online banking. Okey, kalau anda swipe ke sebelah kiri, anda boleh nampak lah beberapa online banking yang terpapar kat situ. Sekiranya anda tak jumpa online banking yang anda guna, anda boleh pilih melalui option select from all bank. Jadi kat sini dia ada beberapa senarai lah. Okey, untuk saya akan guna Maybank to you. Jadi saya pilih terus Maybank to you. Kemudian tekan button Pay Now. Kita akan nampak paparan payment details. Kat sini kita nampak order ID, account number dan juga total payment. Confirm nak bayar, tekan button Confirm and Pay. Seterusnya dia akan paparkan user interface untuk login ke account Maybank to you. Dia anda masukkan username, kemudian anda masukkan password Maybank to you anda. Di bahagian ni saya fast forward. Selepas berjaya login, dia akan minta kita pilih duit tu ambil daripada akaun yang mana satu. Contoh saya ada 3 akaun, jadi saya kena pilih di sini. From account, please select. Kemudian kita pilih akaun mana yang kita akan guna untuk buat pembayaran. Contoh saya ambil saving account, kemudian tekan button continue. Seterusnya dia naik paparan secure verification ni. Yang ni kita kena tekan button confirm. Tunggu sehingga kita dapat notification secure to you daripada Maybank MAE. Anda tekan notification secure to you ni. Seterusnya anda semak lah, pastikan kita dapat beneficiary name tu betul lah, YTL Communications SDN. Confirm betul, kita tekan approve. Jadi make sure account Maybank anda ada baki yang cukup lah. Okey, selesai buat pembayaran, tekan button done. Seterusnya jangan lupa kita tekan button I have approved. Okey, kemudian kita tekan button return to mission. Alright, itulah dia cara macam mana kita nak buat bayaran. Ini contoh saya guna Maybank to you, online banking. Mudah sahaja, dengan syarat kita kena dapatkan dululah jumlah daripada bil Yes internet ni. Sukses, anda boleh nampak kat sini dia dah pun tunjuk paparan your account will be updated within 5 minutes. Okey, kita akan dapat notification daripada Yes dan juga SMS. So selesai buat pembayaran. Jadi anda yang mungkin baru sahaja daftar Yes internet, tak tahu macam mana nak bayar bil Yes, anda boleh follow video ni. Untuk anda yang berminat nak daftar internet Yes, anda boleh check out link pendaftaran di dalam video description dan juga di dalam ruangan komen. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Assalamualaikum. Bye bye.